Assalamualaikum guys, selamat pagi. Salam sejahtera. Semoga sehat-sehat selalu di samping keluarga tersayang dan dipermudahkan segala urusan. Salam hari Jumaat, semoga diberkati Allah Taala di pagi Jumaat ini, diberi keberkatan. Dan dipermudahkan urusan. Tutup nanti keluar Lilo apa? Lola. Jalan. Let's go. Mana kau ikut kamu ni? Ini memang bukan Sabah ni. Pergi sana kita dulu. Tunggu dia buka gate. Ayo, dia ni memang lambat kalau orang Sabah. Dia baru datang. Susah. Salam sah. Bye dia. Bye Sasha. Bye. Hai. Nampak juga. Kalau yang selalu awal tu yang mana tu? Selalu kadang-kadang awal buka. Ni. Masya Allah. Lah. Kenapa tu tak? Stand dia tak betul agaknya. Tu yang jatuh tu. Dah, bengkok. Ada je. Apa yang patah tu? Nah. Ni minta duit tu. Boleh pakai ke tak? Kita tengok bengkok. 400 je. Tu handle je. Bengkok tu. Tadi terbetul lah masuk tu dia punya stand tu. Tak lurus. Dia boleh berjalan motor ni. Bahaya. Bahaya patah. Dia bengkok tu. 400 je ni nak beli baru. Apa yang tu? Brake Dia ke? punya clutch. Lah. Boleh pakai ke? Tak pakai. Abi macam mana nak masuk kelas dia? Dah tu. Ha? Boleh. Boleh ke? Ada je. Nanti keluar tu nombor dia. Tu yang jatuh tu apa tu benda tu? Lampu dia. Pecah. Terlepas. Nasib tak patah. Oh, baik juga tak patah signal tu tadi. Kalau tak banyak juga mau di-repair. Handle dia memang bengkok ke macam tu? Tak boleh lurus lagi. Tak boleh dah ni. Lah. Boleh pakai ke? Boleh.
Habis macam mana nak masuk kelas dia? Susah tu. Tak ada macam ni lah. Ha. Kalau dekat jalan jam susah tu. Betul. Ada. Motor dia jatuh guys. Oh, motor dia terjatuh, terrebah. Mungkin dia tak betul. Letak stand. Itulah motor dia jatuh. Security tu. Orang Sabah. Buah betik. Ni ada buah betik. Cuk ubi. Oh, sedapnya cuk ubi. Nantilah nak ambil masak cuk ubi ni. Banyak pokok betik kat sini. Ha. Laju dia lari. Naughty betul kau ni Lola. Mana kau Lola? Pandai kau ngendap mami ya. 6:30. Pergi toilet kencing. Nakal. Lari sini, lari sana. Mana dah? Awak ke mana? Lola? Takut kena marah. Nakal sangat tu. Siapa suruh nakal? Tak reti duduk diam. Buat perangai je kerja dia. Nak kena bersih telinga. Nak. Itulah duduk diam. Nanti betul. Nakal kucing ni. Suka panjat-panjat bunga, habis bunga mami jatuh semua dibuatnya. Nak letak dalam sangkar. Tak nak. Dah tu nakal. Okey guys. Assalamualaikum. Semoga dipermudahkan segala urusan korang semua dan diberkati Allah selalu. Assalamualaikum.